Pasang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Marilah kawan, marilah dengar cerita semangat juang anak peribumi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Saya Nur Ain Farhana binti Johari, murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Sungai Batu, Pantai Remis, Perak. Sebuah sekolah kampung yang terkenal kerana berada bersebelahan dengan kedai-kedai pusat penjualan hasil laut segar dari Pantai Remis seperti ikan, udang, sotong, ketam dan banyak lagi. Kod sekolah saya adalah ABA 1009. Hobi saya pula ialah membaca. Kawan-kawan, mesti kawan-kawan tertanya-tanya, mengapa saya berada di sini? Sebenarnya, pada hari ini, saya ingin membicarakan sebuah buku bertajuk Semangat Juang Anak Peribumi. Kawan-kawan, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Dari kulit bukunya sahaja, kita dapat melihat ilustrasi yang cantik dan berwarna-warni dengan tampilan gambar pendekar-pendekar Melayu yang gagah berani bersama gajah sebagai haiwan tunggangan mereka. Bukan sahaja saya, malah kawan-kawan juga tentu tertarik untuk membaca buku ini. Jom kawan-kawan, dengarkan kisah yang menarik ini. Semangat Juang Anak Peribumi ini merupakan sebuah novel remaja nasionalisme dengan 156 muka surat. Buku ini diterbit oleh Pita Firuz Sendirian Berhad pada tahun 2009 dengan bahasa Melayu menjadi bahasa penulisannya. Buku ini ditulis oleh Raja Ismail atau nama penanya Rajab F.I. Kawan-kawan, Semangat Juang Anak Peribumi secara dramatik memaparkan penentangan dan perjuangan memerangi pencerobohan dan penjajahan Kerajaan Siam dalam negeri-negeri Melayu, utara tanah Melayu pada abad ke-19 dan ke-20. Namun, nyalaan semangat juang anak-anak peribumi untuk hidup merdeka dan punya identiti tersendiri sebagai bangsa bermaruah dan bermartabat, terutama watak pendekar Muhammad Yunus dan rakan-rakannya, telah menarik minat saya untuk membaca buku ini. Kawan-kawan, pendekar Muhammad Yunus dan rakan-rakannya telah berjuang mempertahankan agar Tok Guru Syed Harun tidak ditangkap oleh konco-konco Siam. Mereka sangat menghormati dan menyanjungi Tok Guru Syed Harun kerana Tok Guru lah yang telah banyak berjasa mengajar semua pendekar dan penduduk kampung dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Namun, Raja Siam yang bernama Raja Sugora mahu menangkap dan membunuh Tok Guru Syed Harun kerana menganggap Tok Guru itu mempunyai pengaruh yang besar dan ingin menjadi raja di daerah wilayah China. Kawan-kawan nak tahu cerita selanjutnya? Baiklah kawan-kawan, setelah beberapa kali cubaan untuk menangkap dan membunuh gagal, akhirnya Raja Singgora memutuskan untuk menghantar lebih ramai tentera untuk membunuh Tok Guru. Disebabkan situasi semakin meruncing dan bahaya, Tok Guru, pendekar dan semua penduduk kampung terpaksa berpindah ke kota Indrakayangan. Diringkaskan cerita, setelah berpindah, mereka membangunkan kota Arau yang kini berada di negeri Perlis Indrakayangan dengan aman dan makmur. Tanaman seperti padi, rambutan dan mangga dapat tumbuh sangat subur di sana. Kawan-kawan, melalui kisah ini terdapat beberapa pengajaran yang dapat kita pelajari. Antaranya, melalui karya ini kita dapat mempelajari nilai-nilai semangat perjuangan yang membangun peradaban bangsa. Semangat perjuangan yang dimaksudkan bukan sahaja berjuang mempertahankan bangsa dan negara, akan tetapi termasuklah juga membangunkan dan menedarkan masyarakat tentang nilai-nilai penghidupannya. Seperti kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Semoga semangat perjuangan ini menjadi contoh dan teladan, terutama untuk generasi anak muda supaya bersama membangunkan masyarakat dan bangsa yang cintakan negara. Kawan-kawan, semasa membaca buku ini, terdapat beberapa pengetahuan baharu yang saya ketahui. Contohnya, sebelum ini saya tidak tahu bahawa pada zaman dahulu, gajah adalah haiwan yang digunakan sebagai kenderaan tunggangan dan mengangkut barangan. Namun kini saya mengetahui bahawa barang-barang yang berat akan ditumpangkan ke atas hingga gajah, iaitu tempat yang mempunyai guk dan bumbung. Maklumat ini boleh didapati pada muka surat 88 buku ini. Kawan-kawan, jangan lupa membaca Jabatan Ilmu. Jika kita rajin membaca, maka bertambahlah ilmu pengetahuan. Sekian dahulu dari saya. Terima kasih.